dia keputihan dia mendap. Bila dia tak pernah datang keluar keputihan, dia makan dia produk ni, dia menyumpah nyerana. Saya bagi tahu benda buruk tau. Saya tak nak you all rasa macam saya tipu ke. Dulu saya tak ada keputihan pun. Lepas saya makan produk ni, keputihan banyak. Wajib ke saya stop? Jangan stop. Kenapa? Itu adalah petanda baik. Kenapa petanda baik? Orang yang keputihan mendap ni, itu yang air bag tertakung, bengkak. Itu petanda rahim dia. Lepas tu yang kedua, muka dia sini dia tak sekata. Sini kuning, sini warna lain, ni warna lain, ataupun sini hitam. Itu maksudnya dalam rahim dia memang bermasalah. Lepas dia makan ni, sebab keputihan bakteria tu, kuman tu ada dalam rahim, menjadikan muka dia tak berseri. Perempuan ni kalau rahim dia cantik, muka dia berseri. Kalau rahim dia sihat, dia tak sakit tumit. Penyelaman untuk wanita yang dalam keresahan melalui fasa menopause, simptom menopause tu yang tak sanggup. Dia bukan setakat kuat. Jangan fikir dah tua-tua you nak kuat untuk kebersamaan.